Ya sekarang ni pun yang fardu juga ni. Apa dia? Menuntut ilmu yang dok kata sunat ni. Oi, kata sunat apa? Okey, kuliah maghrib ni apa hukum dia? Makruh apa? Tu dia jawab makruh. Lepas tu tak apa nak mai. Pergi tanya dia Zat. Tenggelam timbul kira kita dah bulan 11 ni, bulan 11, aku kira baru 2 kali dia mai. 2 kali nak tutup tahun dah. Pergi tanya Zat. Betul yang kata. Aku pun duk rasa macam tu. Mari aku tanya dia. Makruh. Kuliah maghrib makruh. Menuntut ilmu itu satu kefarduan. Fardu makruh apa? Maka sabar menunaikan yang fardu 300 darjat. Darjat. Tingkat.